Selamat datang ke siri penerangan kita. Hari ini, kita nak bongkar sesuatu yang sangat-sangat mempesonakan. Seni bina teks dalam surah ke-16. Ia juga dikenali sebagai surah lebah. Apa yang menariknya, kita akan tengok macam mana teks ini secara konsisten mengutamakan pemerhatian langsung kita terhadap alam semesta jauh berbanding ikutan tradisi warisan semata-mata. Jom kita mulakan. Okey, kita terus masuk ke ayat pertama dan ayat ini sejujurnya ia bermula dengan satu paradoks yang sangat mengejutkan. Ia berbunyi, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Cuba bayangkan, ia macam cakap benda tu dah pun tiba, jadi tak payahlah nak tergesa-gesa. Ini terus hancurkan ego kita sebagai manusia yang sentiasa, ialah mendesak nakkan bukti segera kan. Teks ini sebenarnya sedang mewujudkan satu realiti agung yang beroperasi ikut masa dia sendiri, bukan ikut kita yang tak sabar ni. Bahagian pertama, alam semula jadi sebagai bukti langsung. Jadi, bila kita beralih dari garis masa kosmik tu, pandangan kita sekarang difokuskan pula pada alam fizikal. Teks ni dengan pantasnya menyenaraikan fungsi seni bina yang besar dan sempurna. Dari bintang-bintang di angkasa, proses biologi manusia yang bermula dari setitis air, sistem pertanian sehinggalah ke kedalaman lautan sana. Nak tahu apa maksudnya semua ni? Alam ni sebenarnya bukanlah sekadar latar belakang yang cantik untuk kita tangkap gambar, tapi ia adalah satu keterangan aktif yang betul-betul menuntut keterlibatan minda kita. Ia adalah realiti langsung yang sedang bercakap dengan kita. Dan dekat sini, perhatikan berat linguistik yang digunakan. Teks ni guna perkataan ya'qilun. Ia bukan setakat bermaksud mereka yang berfikir biasa-biasa tu. Akar katanya bermaksud mengikat atau menahan pemikiran tu supaya kita betul-betul memahaminya secara mendalam. Maknanya, teks ni secara spesifik beritahu kita yang tanda-tanda alam ni ia wujud khas untuk mereka yang secara aktif guna kapasiti akal mereka dan bukannya untuk orang yang, tahu tak, yang cuma tengok alam ni secara pasif tanpa fikir panjang. Bahagian kedua, tradisi melawan kebenaran langsung. Pemahaman akal yang aktif tadi terus bawa kita kepada satu pertembungan yang sangat ketara, iaitu antara realiti mentah yang kita boleh perhatikan sendiri melawan birokrasi manusia yang seringkali langsung tak dipersoalkan. Macam nak kaji sendiri peringatan yang jelas tu atau nak sekadar ikut bulat-bulat apa yang nenek moyang kita buat. Teks ni secara terang-terangan tunjukkan yang kalau kita layan tradisi institusi warisan ni sebagai satu kebenaran mutlak, sebenarnya ia satu halangan berbahaya. Ia mengaburkan panduan sebenar dan menghalang kita daripada berfikir sendiri tanpa perantara. Arahan di sini sangat jelas. Rujuklah kepada orang-orang zikir. Tapi, apa yang menariknya, teks ni secara konsisten mentakrifkan zikir tu sebagai peringatan atau wahyu yang diturunkan itu sendiri. Maksudnya, kita sepatutnya cari pandangan dari mereka yang betul-betul berinteraksi, berfikir dan mengkaji teks asal tu, bukannya pergi kepada kelas birokratik yang cuba pegak gelaran agama sebab tradisi semata-mata. Jadi, poin yang paling penting kat sini ialah teks ni sebenarnya buat satu dakwaan yang sangat berani. Ia mendakwa sebagai tibyan li kulli syai', yakni penjelasan yang lengkap untuk segala sesuatu di dalam skop panduannya. Ia mandiri, boleh berdiri sendiri. Secara logiknya, ini bermaksud tugas utama Rasul tu hanyalah menyampaikan mesej ini dengan sejelas-jelasnya. Bukannya mencipta lapisan-lapisan undang-undang agama yang baru di luar dari teks semata-mata nak selesaikan masalah perselisihan. Sekarang, jom kita tengok metafora yang sangat padu ni. Bayangkan, seseorang dah penat-penat pintal benang tu sampai jadi betul-betul kuat, tapi lepas tu, dengan sengaja dia cerai-beraikannya semula jadi serpihan yang tak berguna. Pelik kan? Ini sebenarnya amaran yang sangat jelas untuk kita. Jangan sesekali ambil kebenaran organik yang dah pun kukuh dan bersatu padu, kemudian kita sengaja huraikannya jadi pelbagai sistem agama yang berpecah belah dan saling bersaing antara satu sama lain. Seterusnya, bahagian ketiga, rangka tindakan lebah. Okey, ini membawa kita kepada kemuncak siri penerangan kita. Kenapa lebah? Sebab lebah ni adalah template yang paling sempurna. Fikirkan sejenak, lebah tak pernah pun pergi seminar agama ciptaan manusia. Lebah tak bergantung pada mana-mana pendeta nak beritahu dia apa nak kena buat. Tak perlu pun semua tu. Ia cuma ikut arahan semula jadi yang dah diilhamkan terus ke dalam dirinya untuk membina sarang dan hasilkan madu yang menyembuhkan. Ia secara semula jadi bertindak selari dengan realiti. Kalau kita perhati betul-betul, teks ni guna istilah khusus wahyu atau ilham untuk lebah tu. Perkara ini sangat krusial. Ia nak tunjukkan yang penjajaran diri yang sebenar tu datang daripada pelaksanaan langsung prinsip-prinsip universal yang memang dah terbina dalam fitrah kita. Bila kita faham benda ni, secara automatik kita akan meminta sebarang otoriti luaran yang sejujurnya seringkali dicipta secara sewenang-wenangnya oleh manusia. Bahagian keempat, etika sejagat berbanding ritual.
Jadi, persoalannya kalau kita ikut panduan semula jadi ni, rupa bentuk etika kehidupan kita sebagai manusia ni macam mana sebenarnya? Hasilnya bukanlah satu siri ritual teknikal yang merumitkan. Sebaliknya, ia melahirkan prinsip asas yang sangat mudah difahami. Ada 3 perintah, iaitu keadilan, ihsan dan kepedulian. Dan 3 larangan, iaitu perbuatan keji, mungkar dan kezaliman. Kesemuanya ini boleh diamalkan oleh sesiapa saja, di mana-mana saja, langsung tak perlukan orang tengah. Kita kena sedar kenapa penyelewengan prinsip ni sangat-sangat dilarang. Memprojeksikan citarasa peribadi atau budaya masyarakat kita sebagai undang-undang ilahi yang mutlak. Macam sesuka hati je melabelkan benda ni halal, benda tu haram tanpa asas yang kukuh daripada teks. Ini dikecam dengan sangat keras. Ia dianggap sebagai satu penipuan terhadap pencipta. Menyesatkan orang lain tanpa pengetahuan, ini bukan benda main-main tau. Ia adalah satu beban accountability yang teramat berat bila tiba hari pembalasan nanti. Tambahan lagi, walaupun dalam soal keadilan di mana pembalasan itu dibenarkan, teks ni tak tamat dengan sorakan supaya kita menghukum. Tak sama sekali. Sebaliknya, ia ditutup dengan mengangkat nilai pengekangan diri dan kesabaran ke tahap yang paling tinggi. Bukankah ini satu bukti yang sangat jelas? Ini sebenarnya adalah satu seruan untuk kita jalani kehidupan yang sangat sedar, organik dan penuh keseimbangan. Bukannya sekadar mematuhi undang-undang tegar yang obses nak menghukum dan mengawal manusia. Sebagai penutup siri penerangan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang agak provokatif untuk dihadam. Jika kita betul-betul faham yang ilham dan rangka tindakan untuk keadilan serta kecemerlangan ini dah pun terbina di dalam fungsi organik minda kita, persis seperti sang lebah tadi, kepada siapakah sebenarnya anda perlu menjawab atas segala tindakan anda? Hakikat ini meletakkan beban pemikiran dan tanggungjawab itu kembali 100% ke atas bahu anda sendiri. Menarik kan? Terima kasih kerana menyertai saya hari ini dan pastikan anda terus suburkan sifat ingin tahu tu.